akan membentangkan tentang budaya makanan yang amat popular di Malaysia, iaitu makanan Pan Mi. Mesti ramai tertanya-tanya, kenapa Pan Mi? Jom kita dengar tentang latar budaya hidangan ini. Asalnya kawan-kawan, Pan Mi atau Hakka Family ini berasal pada makanan masyarakat Cina daripada etnik Hakka, dan nama asalnya ialah Men Fan Guo. Betul tu Afiq. Tapi apa yang uniknya di Malaysia, peradaban dan interaksi sosial merentas etnik telah membuatkan Pan Mi telah digemari oleh semua lapisan masyarakat. Ya, malah Pan Mi sudah berevolusi menjadi satu hidangan yang lebih mudah, sihat dan boleh dimasak di mana-mana sahaja. Sambil rakan-rakan kita menikmati Pan Mi, mari kita lihat poster infografik yang telah kami hasilkan. Di bahagian atas poster, kami telah menerangkan konteks budaya makanan dalam masyarakat Malaysia. Manakala di bahagian tengah poster, kami telah sediakan garis panduan langkah demi langkah cara memasak Pan Mi yang mudah difahami serta lengkap dengan infografik yang menarik. Akhir sekali, di sudut bawah poster, kami tidak lupa menyertakan butiran wajib, iaitu kumpulan kuliah kami, nama semua ahli kumpulan beserta nombor matrik untuk penilaian Encik Muhammad Noor Aizuddin. Seterusnya, kita teruskan pada video masakan. Untuk bahan-bahan, kita memerlukan bakcoy, Pan Mi, telur dan juga air. Langkah pertama, masukkan air ke dalam cooking pot. Kemudian, basuh bakcoy dengan bersih. Seterusnya, potong sayur bakcoy. Pastikan telur dibasuh sehingga bersih. Kemudian, rebus telur di dalam cooking pot. Rebus selama 6 minit. Setelah telur masak, rebus sayur bakcoy ke dalam cooking pot. Kemudian, ambil dan gunting sebungkus Pan Mi. Rebus Pan Mi kita ke dalam cooking pot. Tunggu sehingga mi mendidih. Sementara itu, letakkan perencah kita ke dalam mangkuk. Kicap, cili oil dan toskan mi kita yang sudah direbus. Tuang ke dalam mangkuk dan gaul dengan penuh kasih sayang. Gaul sehingga semua perencah sebati. Tuangkan ke atas pinggan. Taburkan ikan bilis di atas Pan Mi. Kupas telur yang sudah direbus tadi. Kemudian letakkan ke dalam pinggan. Susun sayur bakcoy ke dalam pinggan. Sebagai sentuhan terakhir, tabur spring onion. Pan Mi sedia untuk dihidang. Inilah Pan Mi yang telah siap dihidangkan. Sedia untuk makan. Terima kasih tim masakan. Bau dia, satu kelas bau. Korang tahu tak? Masakan Pan Mi ni, dia ada keunikan dan seni dia yang tersendiri tau. Betul tu Haziq. Baiklah, langkah pertama, kita kena gaul dulu mi ni. Biar kicap dia sebati, barulah rasa dia kick. Ya Elvin, langkah kedua, Pan Mi akan diletakkan ke atas sudu untuk mengelakkan kicap yang lazat ini terpencit ke atas baju korang. Langkah ketiga, pastikan setiap suapan kita ada sayur bakcoy ni. Gabungan mi yang kenyal dengan sayur bakcoy ni akan menghasilkan satu rasa yang rangup dan kenyal. Betul tu Elvin. Sedap. Sedap. Nak juga.
Kan? Sedap kan Aziz? Sedapnya. Kan? Boleh tahan. Sedap. Kenyang. Apa Kenyang. rasa dia? Rasa dia memang cukup lengkap rasa dia. Cukup lengkap. Pedas, Pedas, tekstur yang manis. kenyal. Semua balance kan? Betul. Yang TikTok. Memang nice sekali. Nice sekali. Akhirnya kenyang juga. Kenyangnya. Sedap kan? Ni sedap sangat. Kalau boleh saya nak repeat balik tau. Betul tu. Patutnya ada 2 pinggan. Satu Tapi dia tak 1 pinggan. cukup. Ya. Satu tak cukup. Satu Jadi korang semua kena try. Kesimpulannya, makanan ini bukan sahaja untuk mengisi perut, tapi ia adalah cerminan peradaban dan perpaduan kita di Malaysia. Walaupun makanan ini ringkas, tapi ia dapat menyatukan kita semua. Itu sahaja daripada kami, kumpulan 4. Ingat budaya makan, ingat PANMI. We are